Hai semua. Okey, ada berita tergempar yang betul-betul panas dari Dewan Rakyat hari ini. Kalau korang belum dengar, dua nama besar dalam PKR, Datuk Seri Rafizi Ramli, Ahli Parlimen Pandan, dan Nik Nazmi Nik Ahmad, Ahli Parlimen Setiawangsa, secara rasminya telah meletakkan jawatan mereka berkuat kuasa hari ini, 20 Mei 2026. Perkara ini disahkan sendiri oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul yang memberitahu beliau sudah pun menerima notis rasmi tersebut. Maknanya apa? Maknanya kerusi Parlimen Pandan dan Setiawangsa sekarang ni dah sah kosong. Seterusnya, Speaker dah pun maklumkan perkara ini kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengikut perkara 54(1) Perlembagaan Persekutuan. Jadi, sama ada kita akan melihat pilihan raya kecil PRK dalam masa terdekat atau tidak, segalanya kini berada di tangan SPR untuk keputusan lanjut. Oh ya, kalau korang nak tahu latar belakangnya, langkah ini diambil selepas PKR sendiri menyerahkan notis penamatan keanggotaan kedua-dua tokoh ini kepada pihak Speaker. Melihat kepada situasi ini daripada lensa penyokong Teguh Rafizi dan Nik Nazmi, tindakan ini sebenarnya boleh dilihat sebagai satu langkah berani yang penuh dengan prinsip dan integriti politik yang tinggi. Sepanjang kerjaya mereka, kedua-dua tokoh ini terkenal sebagai arkitek, strategi dan pejuang reformasi yang sentiasa lantang membawa suara perubahan. Malah Rafizi sendiri sering dipandang sebagai pakar formula dan penganalisis data yang berpandangan jauh apabila berlakunya penamatan keanggotaan dan peletakan jawatan sebegini. Ia memberi signal kuat bahawa mereka mungkin enggan berkompromi dalam isu-isu dasar atau hala tuju parti yang mereka rasakan tidak lagi selari dengan prinsip asal perjuangan. Bagi para penyokong, ini bukanlah pengakhiran. Sebaliknya, satu fasa reset yang strategik. Kehilangan mereka dalam saf kepimpinan parti pastinya akan meninggalkan impak yang amat besar, dan ini adalah peluang untuk mereka membina naratif baharu di luar kepompong sedia, ada demi masa depan politik yang lebih dinamik. Kesimpulannya, peletakan jawatan mengejut oleh dua figura heavyweight ini pastinya mencetuskan gempa bumi kecil dalam landskap politik tanah air dan bakal mengubah dinamika kuasa sedia ada. Walau apapun keputusan SPR mengenai PRK nanti, yang pasti impak pengunduran Rafizi dan Nik Nazmi ini akan memberi kesan jangka panjang kepada strategi parti dan corak sokongan pengundi di kawasan Pandan serta Setiawangsa. Politikus datang dan pergi, tetapi impak serta legasi kerja yang mereka tinggalkan akan sentiasa menjadi perhatian. Jadi, sama-sama kita nantikan apakah langkah catur politik seterusnya daripada kedua-dua tokoh berprofil tinggi ini. Korang rasa macam mana pula? Jom kongsi pandangan korang.